Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga anda semua sentiasa diberkati Allah selalu. Hari ini saya berada di Bandaraya Shah Alam. Untuk video kali ini saya akan kongsikan 6 pot nasi lemak yang best di Shah Alam. Jom. Untuk destinasi pertama, jom kita singgah di restoran nasi lemak Tanpa Ruli yang terletak di Jalan Pinggiran USJ, berhampiran dengan College Vocational Shah Alam. Beroperasi setiap hari kecuali hari Isnin dari jam 6 pagi hingga 10 malam. Menjual nasi lemak dengan berbagai pilihan lauk. Terdapat juga beberapa pilihan set seperti set Tanpa Ruli, set Kinabalu, set Rumah Terbalik dan beberapa jenis lagi. Pilihan saya teh tarik dan nasi lemak biasa dengan ayam goreng berempah. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Destinasi kedua, jom kita ke seksyen 13. Nasi lemak Pak Man yang terletak di seksyen 13, berhampiran dengan Stadium Shah Alam. Beroperasi setiap hari dari jam 6.30 pagi hingga tengah malam. Terdapat pelbagai jenis pilihan lauk. Pilihan saya teh ais dan nasi lemak telur mata. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lagi di seksyen 13. Kali ini kita singgah di nasi lemak Cinta Sayang. Terletak bersebelahan dengan Kuih Cafe dan tak jauh dari Masjid Al-Ikhlas. Beroperasi setiap hari dari jam 6.30 pagi hingga tengah malam. Terdapat berbagai jenis pilihan set menu nasi lemak yang boleh anda cuba. Pilihan saya teh tarik dan nasi lemak telur mata. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Destinasi keempat, jom kita ke seksyen U12 Taman Desa Alam. Nasi lemak Kelawar terletak di tepi jalan utama bersebelahan dengan Kebun Niti Nursery seksyen U12. Beroperasi setiap hari kecuali hari Isnin dari jam 7 pagi hingga 11 malam. Nak order kena scan QR code ni. Dapat juga pelbagai menu lain seperti western food, lontong, mi kari dan kopi tiam. Tapi video ni tentang nasi lemak, jadi kita kena order nasi lemak lah.
Ada nasi lemak basmati pandan dengan sambal sotong. Kalau anda nak cuba menu western pun boleh juga. Ini dia nasi lemak basmati pandan dengan sambal sotong dan kopi. Nasi lemak pandan dia warna hijau. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Destinasi kelima, kita kat seksyen 35 Alam Impian. Terletak di Lake Point Club Alam Impian. Nasi lemak mimpi beroperasi setiap hari kecuali hari Selasa dari jam 3 petang hingga 11.30 malam. Terdapat pelbagai pilihan set nasi lemak dengan beberapa pilihan lauk. Kawasannya luas dan selesa, boleh makan di kawasan terbuka sambil menikmati keindahan tasik dan taman rekreasi Alam Impian. Pilihan saya teh ais dan nasi lemak dengan ayam goreng. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Destinasi terakhir, jom kita ke Jalan Sungai Buloh, Kampung Subang. Restoran nasi lemak Teh Tarik. Beroperasi setiap hari kecuali hari Isnin dari jam 3 petang hingga tengah malam. Terdapat pelbagai pilihan nasi lemak yang boleh anda cuba. Pilihan saya teh tarik dan nasi lemak dengan ayam goreng berempah. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana menonton. Semoga berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum.